Okey sahabat, ambil ikan rebus, cicah sambal, gaul dengan nasi. Bismillah. Masuk. Ya. Tu nak masak apa pula ni petang ni? Ni nampak ni. Mak Asu tadi gigih ke pasar cari pelbagai ulam-ulaman kampung. Nak tahu menu apa? Kenalah tonton video Mak Asu ni sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsi satu resipi yang wajib kita buat apabila bulan Ramadan di belah-belah utara. Mak Sila nak kongsi resipi nasi ulam Mak Sila style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan untuk ditumbuk. Mak Su menggunakan bawang merah, halia, lengkuas, cili padi hijau, lada hitam, sedikit belacan, serai dan ikan masin yang telah digoreng. Kerisik dan ulam-ulaman. Mak Su ada dalam 12 jenis ulam-ulaman. Mak Su menggunakan kacang panjang, bawang merah, bunga kantan, pucuk pegaga, daun selom, ulam raja, limau nipis, daun kesom, daun limau purut, serai, daun kunyit dan kacang kacang botol dan nasi sejuk. Okey sahabat, jom kita start buat nasi ulam Mak Sila style. Let's go! Okey sahabat, sebelum Mak Su nak buat nasi ulam, Mak Su nak goreng dulu ikan rebus ni ya. Bismillah. Mak Su nak makan ikan rebus, nasi ulam ni dengan ikan rebus goreng. Ganingan yang sangat sempurna. Okey sahabat, ikan rebus Mak Su ni dah masak. Jadi kita boleh angkat lah. Bismillah. Bau sangat wangi. Makan dengan nasi ulam memang padu lah. Okey sahabat, first kali kita kena tumbuk semua bahan-bahan ni. Okey, first Mak Su nak tumbuk bawang dulu sebab Mak Su punya lesung batu ni kecil. Okey sahabat, Mak Su tumbuk bawang dulu. Okey sahabat, nak tumbuk tu tumbuk sekali dengan bahan perasa dia. Mak Su masuk garam secukup rasa dan sedikit gula. Okey, kita tumbuk sehingga lumat. Okey, lepas tu kita tumbuk bahan seterusnya. Halia, serai, lengkuas. Okey, lepas tu sedikit belacan. Lada hitam. Dan cili padi. Okey sahabat, kita tumbuk sehingga habis. Okey sahabat, pastikan yang kita tumbuk ni betul-betul lumat. Okey, supaya nanti kita makan sedap lah. Okey, pastikan betul-betul lumat. Okey sahabat, kita tumbuk ikan masin pula. Kalau sahabat tak nak tumbuk, sahabat macam perisi-perisikan, carik-carikkan pun boleh. Mak Su nak tumbuk. Okey sahabat, Mak Su dah siap dah tumbuk bahan yang tadi. Okey, jom kita ke step seterusnya. Okey sahabat, sekarang kita nak iris semua ulam-ulaman kita. First sekali sahabat ambil daun yang paling besar, daun kunyit ni. Lepas tu sahabat ambil lah pucuk-pucuk ni semua. Masukkan dalam ni. Macam daun kesom ni semua, ambil daun-daun dia. Okey, kita ambil daun-daun, kita letak macam ni. Ni pucuk pegaga. Okey, bila kita dah penuh macam ni, kita gulung dulu. Okey, kita gulungkan dia. Senang untuk kita iris. Okey, kita gulung. Lepas tu sahabat ikat getah ke ujung ni. Supaya senang kita nak iris. Okey. Okey sahabat, lepas tu kita iris sehalus yang mungkin. Okey, yang ulam daun hijau Mak Su dah iris. Lepas tu Mak Su nak iris kacang botol, bawang pula. Okey, kita iris halus Okey, kita potong bawang. Letak bawang dia lagi manis Okey, bawang kantan pula. Mak Su paling suka lah kalau letak bawang kantan. Dia punya aroma tu memang wangi. Okey sahabat, Mak Su nak iris kacang panjang pula.
Okey sahabat, Mak sudah iris dah semua ulam-ulaman ni. Jom kita start gaul dengan nasi. Jom. Okey sahabat, first kali Mak Su nak masukkan nasi. Nasi ni pastikan nasi sejuk ya. Okey sahabat, Mak Su gaul dalam kuali tau. Kalau sahabat ada besen besar, boleh guna besen besar. Okey, first kita masuk nasi dulu. Lepas tu kita masukkan bahan yang ditumbuk ni. Masukkan kerisik. Okey, Mak Su masuk 2 sudu dulu. Kalau tak cukup nanti Mak Su tambah lain. Okey, dan Mak Su masukkan ikan apa tu? Ikan masin yang ditumbuk tadi. Kalau nak sedap guna ikan masin talang ni Mak Su guna ikan masin you. Okey sahabat, lepas tu kita gaul sebati. Okay, kita kena gaul dengan tangan ni sahabat, baru dia sebati. Bismillah. Okay, kita sebatikan semua bahan ni dulu, baru kita boleh masukkan ulam-ulaman yang lain. Okay sahabat, Mak Su tambahkan lagi kerisik Ini 1 paket kecil 1 paket kecil kerisik. Okay, kita gaul sebati. Bismillah. Okey sahabat, bila semua dah sebati dah bahan tumbuk tadi, rasa pun dah ngam. Sahabat boleh masukkan semua ulam-ulaman yang kita iris tadi. Bismillah. Masukkan semua. Dan kita perahkan sedikit limau Bismillah. Okey, lepas tu kita gaul lagi sebati. Bismillah. Masya Allah sahabat, bau sangat wangi Kalau di Patah Timur ada nasi kerabu, kalau belah utara kami ada nasi ulam. Nasi ulam ni boleh makan dengan beraneka lauk, ayam bakar, ikan bakar, boleh makan dengan air asam, boleh makan dengan ikan goreng, ayam goreng. Tak kisah apa-apa, sambal pun boleh, sambal tumis boleh. Sahabat jangan guna nasi panas ya sahabat, nanti ulam tu layu. Okey, kita gaul sebati dulu. Bismillah. Okey sahabat, tengok nasi ulam Mak Su. Ulam dia dah sebati semua secukup rasa. Okey, rasa dia dah cun-cun dah. Okey, alhamdulillah. Nasi ulam Mak Silasta sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom kita hidangkan. Bismillah. Okey sahabat, lepas tu kita Mak Su nak hiaskan dengan ikan rebus goreng. Okey. Telur masin. Okey, lepas tu dengan sambal. Dan hiasan daun limau purut. Siap. Alhamdulillah. Akhirnya nasi ulam Mak Silasta dah siap. Selamat berbuka puasa sahabat. Okey sahabat, jom kita rasa. Ni Mak Su dah serve dah atas pinggan. Mak Su nak ambil sambal sikit. Okey sahabat, jom kita makan. Okey sahabat, suapan pertama. Mak Su nak rasa nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sedap. Rasa dia sahabat penuh dengan aroma. Aroma ulam-ulaman tu daripada bunga kantan, daun kesum, limau, kerisik, serai halia semua. Dia naik. Nasi ni penuh dengan aroma. Bila Mak Su makan nasi ni, Mak Su betul-betul teringat dekat arwah Mak Su. Arwah Mak Su memang wajib buat menu ni apabila Ramadan. Jadi menu ni penuh dengan nostalgia bagi Mak Su. Dan menu ni dia biasa ada time bulan Ramadan je apabila dekat utara. Okay sahabat, Mak Su nak ambil ikan sikit. Berkena dengan ikan rebus, memang padu. Bismillah. Memang padu. Okay sahabat, ambil ikan rebus. Cicah sambal. Gaul dengan nasi. Bismillah. Syadu. Sahabat jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi ni.
Untuk bulan Ramadan ni wajib kena buat, okey? Cubalah. Memang insya-Allah sedap, membangkitkan selera. Menu yang menyihatkan, healthy. Sahabat memang wajib cuba resipi orang-orang dulu. Ambil ikan, masuk tambah sambal sikit lagi. Gaul. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Sahabat jangan lupa cuba dekat rumah, okey? Resipi yang sangat mudah. Tak perlu lauk pauk yang mewah-mewah. Cukup sekadar nasi ulam, ikan rebus goreng, telur masin pun dah sempurna dah dan mengenyangkan. Yang penting sangat menyihatkan. Sahabat jangan lupa cuba, okey? Kalau ada asam rebus keladi, lagi padu gandingan dia. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana nak Mak Su masak apa lagi untuk next video, jangan lupa komen dekat bawah. Okey sahabat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.